60 tu macam mana? Masa Kak Lin naik ke Bogor, Kak Lin dah nampak pakcik ni. Lepas tu bila Kak Lin turun, dia masih lagi berjalan. Rupanya setiap hari 8 km ataupun lebih dia berjalan untuk bawa pisang. Hari ni cuma 30 kg saja, selalunya 60 kg. So kita dekatilah pakcik ni untuk tanya dia bagaimana keadaan dia. Pak, ini berapa? Semuanya ini. Berapa kalau ini semua Bapak jualan ni berapa? Itu dari atas, ya Pak? Iya, Oh Pak, berapa kilometer jalan tu? sampai Taman Budaya 8 kilo dari rumah. 8 kilo. Mau nak kasih-kasih orang? Ya. Boleh? Saya bagi Bapak. Saya ambil semua lah Pak. Kasihan Bapak. Ini nak bawa jauh-jauh dari atas. Saya bagi Bapak 500. Alhamdulillah. Doakan saya ya Pak. Iya. Biar bisnis saya lancar. Biar sukses kan. Ya insya Allah. Bapak doa ya. Ya. Nanti kirim salam sama ibunya di rumah. Amin amin. Ya. Kita ambil semua lah Pak. Kak Lin tengok pakcik ni, Kak Lin teringat papa Kak Lin kat rumah yang tengah stroke. Macam inilah bapak kita berjuang setiap hari mencari rezeki. Bayangkan naik bukit, turun bukit dengan apa orang kata beban 60 kilo sehari. Semoga tetap sihat dan mencari rezeki yang halal. All the best semua.